Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Epul. Selamat datang ke channel Pod Maya. Let's go. Okey guys, seperti biasalah, kalau sebut dia Pod Maya, kau akan berkesempatan untuk tahu tentang influencer, tahu tentang gamers, tahu tentang usahawan, tahu tentang artis, siapa je yang pernah bersama dengan event Pak Maya Fest. Kita akan bawa dan kita akan cuba colik dalam channel Pod Maya. Dan untuk pengetahuan, sebelum aku kenalkan seorang lagi guest kita bersiaran luar secara langsung dari Aeon Mall Kulai Jaya selama 4 hari untuk Foodlicious. Korang mungkin berkesempatan, sebab episod ni keluar dah habis event, jadi korang boleh komen juga vendor mana yang korang pergi, influencer mana yang korang sempat bergambar, artis mana yang korang layan, dan korang juga boleh komen-komen lah nak dekat mana lagi next event kita orang. InsyaAllah kita akan bawa lah Pak Maya Fest dan juga Pod Maya dekat tempat korang one day nanti. Terima kasih tau mana yang dah subscribe. Yang belum tu, tekan sikit loceng tu untuk korang dapat notification paling awal. Okey guys, untuk episod kali ni kita berjaya colik seorang lagi influencer dan sangat ramah orangnya, sangat manis orangnya, dan beliau adalah anak jati kelahiran Kulai. Tidak lain dan tidak bukan, kita ada Abang Manis Premier. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Mak Zahir Batin. Selamat Hari Raya Mak Zahir Batin juga. Kita dah off record tadi, dah borak-borak sekejap lah. Sekarang ni secara official di depan kamera. Sejujurnya juga, ini adalah first event selepas puasa jugalah. Ya, betul. Bulan puasa Rehan ataupun berniaga juga? Bulan puasa saya pecah 3 tim, tapi bukan di Malaysia. Saya berniaga di Brunei. Ui, ya. Jauh. Dapat invitation ataupun saja nak makan angin? Bukan, sebab saya sebelum ni saya pernah ikut event di Brunei. Jadi masa diorang tengah buat open vendor untuk berniaga di Bazar Ramadan di Brunei, jadi saya memilih untuk cuba berniaga ataupun cuba rasa vibe Ramadan di negara orang. Untuk vendor-vendor kita yang tak pernah rasa berniaga di Brunei, apa sebenarnya yang ada di Brunei tapi jarang ataupun tak ada dekat Malaysia? Okey, sebenarnya ramai orang kata kalau kita berniaga kat tempat orang ni, okey, dia punya vibe tu sudah pastinya berbeza sikit lah daripada Malaysia. Sebab kalau Brunei ni, dia macam mana saya nak cakap Brunei ni dia punya vibe dia lebih kurang macam orang Kelantan. Dia suka benda makanan-makanan yang manis. Faham. And then orang Brunei bila dia berbelanja, dia sangatlah berhemat. Tak macam orang kita bila belanja untuk berbuka puasa, macam tak ada resok orang kata. Oh, faham. Kan? Setuju. Okay. Macam tak ada resok. Tapi kalau orang Brunei, dia orang ada macam certain masa, certain timing, waktu gaji dan sebagainya, baru dia orang akan keluar. Dan kebanyakan orang Brunei kalau pergi ke Bazar Ramadan, dia banyak membeli makanan ringan daripada makanan berat sebenarnya. Kalau untuk orang-orang yang bukan Gen Z lah. Kalau Gen Z mungkin dia akan beli makanan berat sebab dia orang jarang berbuka puasa bersama dengan keluarga. Tapi kebanyakan apa yang saya hadapi masa dekat Brunei, orang yang membeli di Bazar Brunei ni selalunya memang Gen Z, dan orang-orang kerajaan yang lambat balik kerja. Memang tak sempat masak. Tak sempat masak. Dia orang akan datang ke Bazar Brunei, tapi dia orang di Bazar Brunei open seawal 2 petang. Awal. Pukul 2, 1.30 tu kita orang dah start berniaga dah. Kalau kita kat sini dah kena saman dah. Betul. Tapi sebab apa tahu, orang kerajaan sana, dia orang bila bulan puasa pukul 2 petang dia orang dah habis kerja, dah tak kerja dah. Okey. Itu yang info yang saya terima lah. So kalau ada vendor-vendor yang nak cuba masuk ke pasaran Brunei, nak kena ready mental, physical juga. Satu sebab kita tak ada rumah dekat sana, saudara mara pun kadang-kadang tak ada. Betul. So perbelanjaan kita mungkin termasuk sekali dengan penginapan. Betul. Flight. Kalau nak berniaga di sana, macam saya, pengalaman saya berniaga Bazar Ramadan di Brunei, dan di Brunei tu saya bukan buka satu tempat je, saya ada buka 3 tempat. Okey. 3 tempat yang berbeza. So saya kena bawa peralatan setup sebanyak 3 tempat. 3 tempat tu setup yang berbeza. Lepas tu saya kena sewa rumah, saya kena sewa kereta, dan barang-barang semua, kebanyakan semua saya beli di Brunei. Nampak? Bahan mentah semua di sana lah. Semua di sana. Okey. Kalau mungkin ada vendor-vendor yang menonton episod ni, nak cuba, yelah kita nak juga rasa vibe selain dekat Malaysia kan. Betul. Terlanjur Abang Manis pernah sampai ke Brunei, nak tahu juga, nak kena ready. Tapi kalau untuk nak ke sana tu, memang dia akan buka ke? Bukan, maksudnya macam ni. Kalau masa saya nak apply minta berniaga di Bazar Ramadan Brunei,
Kan saya bila kita dah masuk Brunei, kita akan ramai kawan-kawan Brunei. Okey, faham. Macam staff-staff saya semua orang-orang Brunei. Saya adalah bawa 2-3 orang staff daripada sini dan selebihnya Brunei. saya memang hire orang Brunei. Jadi masa saya buat event, saya tak ingat event apa masa tu. Saya berada di Brunei dan tiba-tiba ada satu orang Brunei ni, dia bagi tahu ke kami, dia kata Bazar Ramadan ni kita ada buka, maksudnya dia ada buka tapak untuk foreigner. Jadi berminat tak nak join kita untuk berniaga di Bazar Ramadan dekat Brunei itulah. Oh, maksudnya tak banyak lah, hanya ada beberapa lot je lah untuk luar Brunei. Ya, betul. Dia tak semua. Dia macam nak kata selected tak juga. Mungkin sesiapa yang berminat. Tapi yang dipilih tak silap saya untuk vendor foreigner ni termasuk Semenanjung. Dia ada Semenanjung, ada Filipin. Oh. Sabah, Sarawak semua boleh berniaga di Brunei. Tapi saya rasa tak sampai 30 vendor saya rasa. Yang selebihnya semua orang Brunei. Dan apa orang kata, bazar Ramadan paling besar di Brunei di Stadium Hassan Al-Bolkiah yang menempatkan lebih 300 vendor dekat stadium tu. So sangat-sangat sengit lah kalau kita nak bersaing dengan diorang macam tu. So guys, kita baru opening, kita dah nampak dah Abang Manis Premium ni bukan je dah merasa angin Malaysia, tapi dah rasa angin Brunei, Singapura. Nampak. So mungkin ada target untuk 2026-2027 dekat ujung, nanti kita akan tanya ke mana. Okey, untuk Abang Manis Premium, sebelum ni pun influencer-influencer, guest-guest saya yang lain pun saya akan tanya soalan yang sama lah. Kalaulah tidak bersama dengan FMB, mungkin ada history, sejarah, turning point dan sebagainya. Kita nak tahu, nak korek-korek juga lifestyle lah. Siapa sebenarnya Abang Manis Premium kalaulah tidak bersama dengan apa yang ada pada hari ini? Okey, sebenarnya cita-cita saya bukanlah nak berniaga dalam bidang F&B. Dan pekerjaan pertama saya dalam hidup sebenarnya bidang F&B, iaitu saya pernah bekerja di Mary Brown. Masa tu Mary Brown dekat airport masih ada. Sekarang saya tak pasti ada lagi ke tak Mary Brown tu. Macam tak ada rasanya. Tak ada, okey. Masa tu wujud lagi Mary Brown kat sana dan saya bekerja dalam F&B dan saya rasa saya macam ini bukan tempat saya. Saya tak suka benda yang berkaitan dengan masakan ni. Walaupun sebenarnya saya di rumah, saya lah masak, saya lah basuh pinggan, saya lah basuh baju. Tapi untuk kerja, no. Untuk kerja saya tak suka. Sebenarnya. Jadi lepas saya keluar pada rumah, saya sambung diploma, degree dan sebagainya. Bila saya duduk di luar kawalan keluarga, jadi bila di rumah sewa ni, saya dah terbiasa buat kerja-kerja rumah. Jadi saya dah biasa membasuh, memasak dan sebagainya. Lama-lama saya rasa memasak ni sesuatu yang tak perlu, orang kata tu tak perlu ada daya mental yang kuat pun bagi saya. Sebab bagi saya benda tu, bagi saya memasak ni benda yang hari-hari buat. Kau kena tahu. Untuk survive kau kena tahu. Kau tak boleh mengharapkan pada orang, tak kisahlah kau orang kaya ke orang miskin ke, at least kau tahulah, at least nak masak nasi. Untuk tekak sendiri lah paling tidak pun. Betul. Sebab kita tak tahu, dan kalau kita asal nak orang kaya sekalipun, kita tak tahu sampai bila kekayaan tu ada pada kita. Betul, setuju. Tu satu hal lah, itu kalau nak jadikan sebab kenapa kita perlu memasak. Tapi bagi saya tak payah ada sebab, kau belajar je masak. Jadi selepas tu saya dah pandai masak. Lepas tu lama-lama tu saya bermula berniaga masa zaman saya buat diploma dekat UiTM Jengka. Saya berniaga kerepek. Saya beli kerepek dekat Azhar Food dekat Batu Pahat tu, bawa naik kereta kancil ni. Naik kereta kancil masa tu keluarga saya susah. Naik kereta kancil ni pergi, bawa lah sebanyak-banyak tu. Sebanyak-banyak sampai tu tak boleh nampak cermin belakang. Kalau ada polis ni memang kena lah. Tapi alhamdulillah dah tak pernah lah ada polis lagi. Lepas tu saya bawa sampai berpuluh-puluh guni dekat dalam kereta kancil saya tu, bawa. Lepas tu repack, saya jual RM1 dekat asrama-asrama. Jadi lama kelamaan saya minat berniaga. Lama-lama masa sekolah rendah pun saya dah start berniaga sebenarnya. Berniaga pensel lah, pemadam lah, macam-macam lah kan. Jadi saya memang, orang kata tu originally saya memang minat berniaga daripada dulu lagi. Tapi saya tak tahu saya nak berniaga apa, sebab saya asalnya bukan orang senang. Jadi bila nak berniaga sesuatu yang apa yang saya minat tu memerlukan modal yang besar. Modal yang sangat besar. Jadi saya tak tahu nak buat macam mana saya nak realisasikan impian saya. Jadi selepas habis degree tu, saya berniat macam, lepas tu saya suka juga tengok kawan-kawan saya yang bekerja dekat butik yang mahal, macam LV, Hermes semua kan. Jadi saya decide saya belajar tinggi-tinggi tu sebab saya nak dapat qualification yang tinggi. Bukan sebab saya nak kerja kat Malaysia, sebab saya nak kerja kat Singapore. Faham. Jadi bila saya ada degree level, bila kerja kat Singapore, so dia ada, orang kata dia ada minimum salary for degree holder.
Jadi bila ada degree ni masa Yelah times 3 pula dengan duit kita masa tu kan. Betul lah. Sebab saya anak kelahiran Johor. Jadi kenapa kalau saya sebab kerja ni sebab kita nak cari duit. Betul. So kalau kita boleh dapat duit lebih daripada Why not? kita bekerja kat Johor ni, pasal masuk Singapura. Saya pun bujang, saya pun tak ada siapa-siapa, tak ada apa-apa komitmen. Jadi saya kerja Singapura selama 7 tahun. Okey. Selepas saya kerja Singapura selama 7 tahun, lepas tu adik-beradik saya dan lain semua dah kahwin. Jadi saya terpaksa jaga mak. Bukan terpaksa, saya bertanggungjawab untuk jaga mak saya. Jadi lepas tu terpaksa jaga mak saya terpaksa tulis surat resign. Masa tu zaman COVID. Okey. Zaman COVID, saya terpaksa tulis surat resign yang saya kena balik ke Malaysia sebab saya nak jaga mak saya. Yelah waktu tu kan ada pilihan you nak stay Singapore Ya betul. ataupun you berhenti. Betul. Okey. Jadi saya memilih untuk berhenti sebab kalau saya stay Singapore, siapa nak tengok mak saya yang dah tua, yang ada macam-macam penyakit semua kan. Jadi saya decide untuk berhenti. Lepas saya berhenti, sepanjang COVID tu saya buat Grab. Dah lari lagi ni daripada masak tadi tu. Sebab saya nak Yelah, nak buat apa lagi? Saya nak buat apa lagi? Saya buat Grab, tapi income masa tu memang dah berterabur habis lah. Yelah. Lepas tu lama kelamaan tu saya cakap apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat? Lepas tu saya tengok ada satu hari tu saya rasa saya nak cipta satu produk sendiri, ataupun tak kisahlah saya jadi supplier ke ataupun saya jadi apa orang kata reseller ke, tak kisahlah, yang penting saya nak jual something juga Ya ada income. yang berbekalkan duit hasil Singapura saya tu yang kerja selama 7 tahun tu. Adalah simpanan masa tu. Ada sikit lah. Jadi saya keluarkan dalam lebih kurang 20,000 lebih kot. Jadi saya try meniaga Pau Premium Abang Manis. Kalau sesiapa yang dah tahu tu, Betul. first saya meniaga dekat Festival Layang-Layang. Masa tu tahun 2021 ke 2022 saya tak Itu pasti. first lah tu. Itu first saya berniaga. So bila saya berniaga, lepas tu saya ni masa sekolah, masa kat universiti, diploma, degree, saya ada satu talent yang saya rasa mungkin ramai yang ada, tapi tak ramai yang ada. Kalau dalam 1,000 orang tu mungkin ada 5 orang je. Jadi talent saya adalah menari. Betul. Talent saya adalah menari. Jadi saya tidaklah sehebat orang kata tu penari seperti penari-penari istana budaya dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya saya tahulah basic-basic tarian yang ada di Johor dan juga di Malaysia, sebab saya ada sijil jurulatih seni budaya. Macam tu. Boleh kata tak hebat je tu. Siapa-siapa yang memiliki sijil jurulatih seni budaya negara tu tidak bermaksud kita tu expert dalam bidang tari, tapi sekurang-kurangnya ilmu dalam bidang tari tu bukan basic. Ilmu dalam bidang tari tu ada. Ilmu tu ada. Maksudnya boleh mengajar lah kan? Boleh mengajar, betul. Boleh mengajar, tapi bila kita menari tidaklah sehebat-hebat orang yang dah kerja jadi penari 10-20 tahun. Macam tu. Sekurang-kurangnya bila kita ada sijil tu, bila kita tengok orang menari zapin, joget dan sebagainya, kita tahu tu salah tu. Tu salah tu bla 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 bla. Tapi saya tak condemn orang lah kan. Lepas tu saya gunakan saya punya talent yang saya ada untuk saya cakap apa aku nak buat, sebab dengan sekarang dunia persaingan tu sangatlah besar. Jadi saya terfikir saya panggil orang-orang ataupun adik-adik saya yang sekolah seni dalam bidang tari untuk bekerja dengan saya. Diorang berhabis memang kan tak ada kerja kan. Bekerja dengan saya, dan saya nak opening kedai saya tu sebab produk saya dah tak risau. Saya tahu produk saya tu kuat. Produk saya tu dari segi rasa, bentuk, warna dan sebagainya saya dah tahu kuat. Jadi saya nak macam mana saya nak pergi lebih lagi. Jadi saya menarilah tarian zapin dan sebagainya. Hari ni saya post besok dah 6 juta view. Memang awak buat tu dalam sehari je. Awak buat tu memang cakap gini mesti meletup. Ada tak? Tak ada. Saya macam terfikir je, saya try lah menghiburkan para pelanggan. Sebenarnya saya terfikir benda ni saya nak hiburkan para pelanggan dengan tarian-tarian yang kita orang tahu, which is traditional. Saya nak naikkan tarian traditional Malaysia sebenarnya. Sambil berniaga. So bila orang datang event tu, so orang akan ingat lah bila nampak booth Abang Manis, dia ni lah yang memertabatkan tarian tradisional yang ada di dalam negara. Dan besoknya terus 6 juta view. Besok 6 juta view, dan selepas beberapa hari tu, minggu, banyak stesen media call saya daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia, semua call saya sebab nak interview macam mana saya dapat idea untuk ni. Lepas tu saya respon, saya pun tak tahu apa saya buat. Saya cakap benda ni mungkin rezeki saya rezeki. Lepas tu orang banyak komen, nak tarian seterusnya. Lepas tu selepas saya berniaga di Festival Layang tu, itu event pertama. Tapi sebelum di Festival Layang tu, saya berniaga dekat pasar malam je. Tapi tak adalah. Tapi waktu tu tak ada joget-joget lagi kan? Tak adalah. Nanti orang kata gila pula kan.
kau lepas tu Tak betul pula joget kat pasar malam kan. Jadi kat event-event ni macam kan benda tu macam mega besar. Ada orang kata itu event international orang kata kan. Jadi mungkin kita memartabatkan kepada pelayang-pelayang luar juga. Ya betul lah. Itu tujuan saya sebenarnya. Sebab jarang lah, bukan jarang, saya rasa tak ada kot penari-penari yang sanggup berniaga berpanas terik duduk bawah kemah tu. Lepas tu dengan busana masa tu. Masa tu saya tak pakai busana, pakai apron je. Sebab itu kita unik. Kalau kita pakai full set busana, seorang boleh tahu dia ni mesti hire penari luar. Faham. Better saya sendiri yang masak, saya sendiri yang menari, saya sendiri edit video, saya sendiri, semua saya buat seorang-seorang. Tak ada siapa dah, lillahi ta'ala, tak ada siapa tolong saya masa tu. Memang kalau ikut penat, memang penat gila lah. Ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Orang tak rasa apa yang saya rasa. Tapi Alhamdulillah disebabkan itu, disebabkan video first tu, sampai sekarang nama saya masih kekal relevan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang ni bukan saja PAU, kita pun ada juga dia macam ni. Okay, Abang Manis Premium ni, itu adalah, ramai orang tak tahu tak apa maksud Abang Manis Premium ni. Okay, dah lalang ada podcast macam ni. Okay, eksklusif. Abang Manis Premium tu bukanlah sebab Abang Manis tu saya yang ada tak lalat. Bukan ramai cakap macam itu. Ramai orang kata ni ke Abang Manis ni ada tak lalat. Bukan. Tapi boleh jadi juga kalau orang cakap macam tu, saya iyakan aja. Tapi sebenarnya secara profesionalnya, maksud Abang Manis Premium tu, abang tu mewakili lelaki. Lelaki. Manis bermaksud bujang. Saya tak ambil pekerja yang dah kahwin ni, pening kepala. Nanti nak bagi anak lah, anak isteri nak bersalin lah, jadi saya tak nak pening-pening kepala. Jadi saya pun memang nak naikkan martabat budaya negara. Jadi saya ambil yang bujang je, senang. Lepas tu premium ni, apa dimaksudkan dengan premium? Lelaki bujang yang ada talent. Tak kisahlah menyanyi, menari dan sebagainya. Itu dia nama Abang Manis Premium. Premium tu saya letak bukan suka-suka. Premium tu mesti ada maksud. Saya bukan premium acah-acah premium sebab kau handsome, tak. Faham. So maksudnya nak mencari seorang lelaki yang bujang dan ada talent. Kalau macam daripada 1,000 mungkin cuma kita dapat, setelah kita tapis mungkin dalam 5-10 orang. Ya betul. Talent tu adalah talent yang diiktiraf, bukan talent kau menari TikTok lepas tu kau ada talent. Tak, talent tu, sebab tu pekerja-pekerja saya mostly semua berasal daripada sekolah seni, daripada bidang tari yang diiktiraf oleh negara, which is yes you are dancer, yes you are singer, macam tu. So sekarang daripada first 2021 tu sekarang dah ada berapa orang? Kalau yang lelaki bujang dan talent? 19. Tapi tak semua masih bekerja dengan saya, sebab saya memang dia macam ni. Lelaki bujang yang bekerja dengan saya tu mostly lepasan SPM. Mana yang tak nak sama belajar akan kekal dengan saya. Mana yang nak belajar mana yang tak tahu nak pergi belajar ke tak ke, saya sendiri yang suruh budak-budak ni, korang pergi belajar, sekurang-kurangnya korang ada diploma, degree. Besok kalau korang dah belajar bisnes daripada saya, korang boleh buat orang kata tu, cipta korang punya bisnes sendiri, ambil pengalaman daripada Abang Manis Premium punya booth. Sebab saya tahu, sebab saya daripada kecil menari sampailah sekarang, saya tahu kalau kehidupan sebagai seorang dancer ni, even kita bekerja dengan KKJ ke, dengan Yayasan Warisan Johor ke, gaji kita takat tu je. Faham, setuju. Contohlah paling banyak pun 3-4 ribu. Sebab dia kata artis budaya memang ada tu kan. Memang ada pekerjaan tu. Tapi bagi saya ini pendapat saya tak kata semua orang yang mencari nafkah ataupun mencari rezeki keluarga dalam bidang tari tu, itu ada pendapat masing-masing. Betul. Tapi bagi saya, kalau macam saya, cita-cita saya besar. Sampai bila saya nak makan gaji 3-4 ribu, nak ambil job-job luar dan sebagainya. Jadi bagi saya ikut juga, saya selitkan juga orang kata tu poin-poin agama, which is kalau rezeki berkat 9/10 rezeki kita datang daripada perniagaan. Jadi saya ambil poin tu dan saya berniaga. Yes, it is. Maksudnya bila kita berniaga ni, dapat rasa 9/10 tu. Ya, dapat. Setakat 4,000 tu bukan sebulan. Betul. Sehari. Contoh macam gitu. Jadi saya selalu orang kata tu nasihat budak-budak saya, kalau awak berminat dalam benda, sebab berniaga ni kena ada minat. Dia tak semua orang kita boleh paksa. Jadi bila kita dah minat dalam perniagaan, jadi teruskanlah berniaga je lah sampai tu, tak ada masalah. Ada orang kata KWSC, semua tu semua boleh buat sendiri. Betul. Yang penting disiplin je. Itulah. Dan kalau kau rasa dia sebenarnya, kalau kita fokus tadi lebih kepada tarian, tapi tak kisahlah dalam podcast ni, kalau korang ada talent apa sekalipun, sebenarnya talent tu adalah satu poin yang sangat-sangat berguna untuk korang perkenalkan
Dan terlanjur kalau macam Malaysia ni sekarang ni tahun 2026 adalah tahun melawat negeri Johor. Betul. Kita pun yang ada talent ni boleh memperkenalkan juga apa yang ada dalam diri kita kepada masyarakat luar. Betul, betul, saya setuju. Abang Manis Premium kan, dia pergi sampai ke Brunei, Betul. ke Singapura, khususnya tarian Zapin kita lah. Betul. Zapin saya bawa ke Brunei, orang macam this is orang Johor lah, bla 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 dan sebagainya kan. Jadi saya rasa macam saya orang kata tu diterima oleh orang sana disebabkan budaya. Saya rapat dengan orang Brunei pun disebabkan budaya, sebab saya viral disebabkan memartabatkan budaya negara. Tapi saya sangat hargai dan berterima kasih kepada kerajaan Brunei, sebab Brunei ni antara kerajaan dan juga negara yang seringkali mengiktiraf apa yang ada dekat Malaysia tau. Betul, Sebab betul. kita satunya dekat. Betul. Satu lagi mereka sangat sukalah apa yang kita ada lah. Betul. Sebab saya ada juga kawan-kawan yang menyanyi lagu-lagu lama lah khususnya, sebab mereka suka penyanyi-penyanyi Malaysia yang membawakan lagu-lagu lama. Bukan lagu-lagu baru yang, sebab tu memang dah ada, cuma macam tarian dan sebagainya kan dia orang okey. Okey, sekarang ni diam tak diam kita dah ada selain PAU kita dah ada juga yang terbaru lah. Apa Mini Apa Premium. Mini, ya. Itu yang kalau kat Brunei tu saya tak tahu nak cakap apa. Saya kat Brunei saya tak bawa masuk lagi PAU. Saya nak masuk PAU nak bawa PAU pergi Brunei tu akan menelan belanja lebih daripada RM50,000. Serius. Kalau sekali nak bawa tu. Okey. Takkan nak bawa 4 kotak. Baik tak payah niaga Baik tak kan. niaga. Sekali nak bawa tu banyak dan dia memerlukan modal yang sangat besar. Jadi buat masa ni kami masih belum mampu untuk terbangkan PAU. Saya jujur saya okey je. Bukan tak mampu, kalau saya keluarkan segala duit yang saya ada, just in case kalau ada apa-apa kat Brunei tak laku dan sebagainya, macam mana? Saya yang kena tanggung semua. Minta dia abang sikit. Okey. Lepas tu lagi satu, Abang Manis Premium ni, dia bulan puasa, dia bukan hanya jual apam ataupun pau. Setiap tahun kita orang akan jual apam dan pau, tapi kita ada juga menu core. Masa kat Brunei hari tu, selain daripada apam dan pau, kita ada buat, saya sendiri yang masak, lillahi ta'ala saya cakap Inilah tangannya ni. Ini tangannya. Kalau kat Brunei bulan puasa ni kuku kuning. Kunyit. Kunyit. Okey, saya meniaga apa? Saya meniaga base saya ikan salmon, masak lemak cili padi dan juga asam pedas. Ada juga nasi kerabu dan juga nasi dagang. Ikan salmon tu T20 tau. Kat sana saya jual ikan salmon, masak asam pedas dan juga lemak cili padi, sebab saya pernah masak ikan salmon dan saya rasa kenapa tak ada orang ketengahkan dan kenapa jarang orang jual menu yang sedap ni dekat bazar ataupun dekat mana-mana event. Jadi saya cuba ikhtiar lah kan, saya buat banner bla 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 bla. Lepas tu saya jual benda tu, alhamdulillah. Sold Nak kata soalan tu tidak, tapi tak rugilah, alhamdulillah. Jadi kalau korang nak rasa saya punya ikan salmon masak asam pedas dengan ikan salmon masak lemak cili padi, nak kena request lah. Kalau korang nak, korang tulis komen bawah. Nanti kalau saya baca podcast ni, kalau korang nak menu tu, saya akan bawa nanti pergi event. Okay? Betul. Kena bawa. Kalau korang ramai yang komen, ramai yang dah tulis tu nak, nanti kita akan bawa dekat next event. Ya, boleh, insyaAllah. Kena pastikan korang nak lah. Kalau tak buat apa nak bawa. Okey. Kalau bercakap tentang bisnes sekarang ni dah memasuki tahun yang boleh pada saya kata matang lah. Betul. Daripada zaman baru mula nak kenal apa nak jual, apa nak buat, sekarang ni dah matang, dah tahu apa dan sebagainya lah. Ada target untuk 2026-2027 sebab macam you cakap dekat awal, Abang Manis Premium ni dia bukan tertumpu pada 1-2 produk. Mungkin ada produk-produk baru dan sebagainya. Dia macam ni tau. Abang Manis Premium ni, Abang Manis ni macam maksud yang saya cakap tadi, abang tu lelaki mana bla bla bla. Dia segala produk yang dikeluarkan oleh Abang Manis, saya akan jaga kualiti dia 100%. Okey, dari segi resepi juga, saya kalau nak jual sesuatu barang tu, saya akan buat R&D berkaitan dengan produk tu berbulan-bulan lamanya, bukan satu hari. Okey, kalau macam ikan salmon tu masak lemak cili padi dan juga asam pedas, kenapa saya berani jual? Saya ni bukan chef yang diiktiraf oleh mana-mana jabatan ataupun kelab-kelab, bukan. Disebabkan saya ni selalu memasak daripada kecil. Jadi bila datang beraya atau bila saudara mara datang rumah, diorang nak saya memasak. Bila diorang nak saya memasak, saya rasa makanan saya diterima oleh banyak tekak. Ya, betul. Jadi bila ada saudara-saudara mengatakan, Abil, kenapa tak cuba promosikan atau jual barang-barang yang kau masak, sebab ramai yang suka. Orang tua sendiri cakap Abil sedap masak. Jadi saya cuba buat yang sehabis baik dan cuba nak ketengahkan slow-slow lah, sebab nak beli equipment untuk sesuatu menu tu bukanlah murah. Akan datang 2027 mungkin ada menu baru? Mungkin tak, 2026 ni, tahun ni.
Cantik. InsyaAllah. Apa-apa pun akan di-update lah dekat semua platform sebab sangat aktif dekat social media. Betul. Of course kita ada Facebook, IG, TikTok. Sekarang kita ada Thread juga. Ya, betul. Memang laju lah isu semasa semua ada kat situ. Mana yang rasa nak tahu, nak berkenalan dengan Abang Manis Premium, seorang yang sangat ramah, seorang yang sangat jujur dalam perniagaan. Kalau dikata dia suka, dia sukalah. Kalau dikata dia tak suka, tak sukalah. Sebab saya pernah selalu borak-borak belakang tabir juga dengan beliau. Kalau dia rasa macam tak okey, tak kisahlah. Apa je yang pada dia tak okey, dia akan cakap tak okey lah. Dia sangat-sangat jujur lah dalam Straight to the point. ya, dalam percakapan dia. Dan korang boleh boleh rapat dengan beliau dalam masa yang dekat. InsyaAllah. Kita nak borak lama memang tak dapat, tapi sekarang ni kita nak tahu jugalah tips-tips macam biasa untuk adik-adik. Mungkin ada yang talent macam tadi you cakap kan, Ya, betul. tapi segan nak depan kamera, nak buat betul. konten. Ada ni tapi nak buat konten segannya, takut nanti kena kecam lah. Biasalah tak buat itu, takut nanti orang aku ni tak bagus sangat. Cuma boleh lah sikit-sikit, tapi nak jadi macam Abang Manis Premium, nak jadi meniaga, nak berjaya, mungkin ada tips dan juga nasihat. Okey, tips untuk budak-budak bagi saya ada dua je. Okey, bagi sesiapa yang ada talent. Okey, satu, talent ni menyanyi, menari dan sebagainya, bermain muzik ke apa-apalah talent yang korang ada. Satu, korang kena beranikan diri keluar daripada, maksudnya keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah dan cuba rakam diri, duduk depan kamera dan sebagainya. Kalau korang tak berani, korang tak asah bakat yang korang ada, sampai bila korang takkan ke mana. Betul. Tapi saya tahu tak semua orang berani dan tak semua orang minat benda tu. Ada orang dia suka main muzik, main gitar, tapi untuk diri sendiri saja. Betul. Dia tak nak keluarkan sebab dia buat talent tu, dia jadikan benda tu sebagai satu hobi saja. Betul. Okey, bagi sesiapa yang berminat berniaga, yang minat saja yang minat berniaga, kalau korang ada talent sikit, cuba ketengahkan, asah bakat dengan lebih banyak lagi, supaya naturally talent tu yang ada dalam diri korang tu keluarkanlah. Dan contohlah korang jenis banyak bercakap macam saya. Jenis bercakap. Okey, korang Cakap je. live, buat sebarkan benda yang bermanfaat. Gunakan talent korang banyak bercakap tu, benda-benda isu semasa ataupun benda-benda yang positif supaya orang suka dengar. Setuju. Jangan buat benda bukan-bukan untuk adik-adik, especially yang baru habis SPM. Jangan buat benda bukan-bukan. Minat, orang kata tu minat ni, abang-abang belakang kamera ni minat dari segi fotografer dan sebagainya. Belajar sampai habis. Ya, jangan give up. Ya. Jangan rasa rendah diri sangat. Boleh rendah diri, tapi jangan terlalu rendah diri sangat, sebab anda ada sesuatu yang kadang-kadang adik-adik rasa macam kekurangan lah, tak bagus lah. Sebenarnya kekurangan dan tak bagus tu lah dalam proses belajar. One day you akan jadi seperti apa yang kawan-kawan dan juga influencer ada pada hari ni. Sebab diorang pun dalam proses belajar. Betul. Tapi dalam masa yang sama diorang tak malu untuk salah. Sebab salah tu lah yang akan Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Itu paling penting sekali. Jangan takut gagal. Kalau kita nak kita dah cuba buat apa-apa saja dalam hidup ni, jangan cuba gagal. Hidup ni cuma sekali, dan cuba minimizekan benda-benda yang tak sepatutnya kita buat, dan buatlah banyakkan benda yang positif, yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Baik, terima kasih kepada Abang Manis Premium. Korang jangan lupa follow semua platform sosial media. Nak tahu dekat mana lagi lokasi, habis event, rindu nak makan dan sebagainya, nak order, nak belajar resepi lah. Semua soalan akan dijawab. Dan apa-apa pun, terima kasih juga kepada korang yang dah bersama dengan kami untuk 4 hari dekat Foodylicious. Dan korang yang dah follow kami, yang dah subscribe channel ni, terima kasih. Yang belum follow, sila follow, tekan loceng untuk korang dapatkan notification. Dan siapa lagi next artis, next guest kita, nantikan di next episode Pod Maya. Bye-bye. Assalamualaikum.